Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edina Safia daripada Madrasah KJ Channel. Hari ini saya nak temu ramah Cikgu Hanani daripada SKJ. Soalan saya, apakah harapan cikgu kepada pemain-pemain ini? Harapan saya semoga semua pemain yang dekat belakang ni terus bermain, lepas tu buat lakukan yang terbaik dan cuba harumkan nama sekolah lah ke peringkat yang lebih tinggi. Contohnya kalau dia orang pergi universiti ke pergi IDT pun teruskan bermain sehingga orang kata ke tahap yang paling tinggi. Itu je harapan saya. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum, saya Amal Iqbal daripada Madrasah KJ Channel. Boleh saya tahu apa nama cikgu? Nama saya Cikgu Azwan bin Musa. Cikgu berasal dari sekolah mana? SMK Seri Jengkang. Cikgu, Ya. apakah harapan cikgu bagi program Planet Softball ini? Okey. Klinik ini sangat membantulah sebab salah satu asas penting kepada permainan softball ni adalah pitcher. Ada pitcher maksudnya bola bagi strike. Okey, permainan dalam softball tu akan ada. Okey, dari segi harapan tim pula, memandangkan sekolah saya tu adalah tim saya tu adalah tim yang baru itu bukan, dan tarikh pertandingan pun awal daripada tahun-tahun sebelumnya, jadi persediaan tu tak cukup lah. Jadi dari segi harapan untuk tahun ini hanyalah sekadar untuk memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar saya lah. Kalau menang tu, luck tu ada, alhamdulillah. Okey, dari segi perkembangan sukan, untuk perkembangan sukan softball ni banyak pelajar yang masih tak tahu lagi softball tu macam mana. Tidak ada pendedahan lah. Mungkin bermula pada sekolah rendah agak kurang pendedahan itu. Jadi untuk sukan softball daerah Maran ni agak slow lah. Ditambah lagi dengan peralatan-peralatan yang agak kos mahal lah. Yang agak tinggi dari segi kos pembelian peralatan softball itu sendiri. Jadi mungkin itu juga antara satu sebab kenapa sukan softball daerah Maran ni agak slow. Tapi insyaAllah kalau ada yang peralatan ada, ada jurulatih yang sanggup untuk melatih, insyaAllah mungkin perkembangan sukan softball itu untuk daerah Maran akan lebih baik lagi lah. Jadi rasanya itu sahajalah. Menjawab soalan Menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Madrasah KJ Channel. Nama saya Edina Safia dan hari ini saya akan bertemu ramah pemain daripada KJ Channel. Dari semua boleh. Saya Deja. Nama saya Natasha Arisha. Saya Jadi soalan saya yang pertama, saudari semua dah ada persiapan untuk perjalanan softball ni? Okay. Persiapan kami untuk Rabu ni, sekolah kami dah bersedia dengan cukup mantap untuk perlawanan nanti. Jadi soalan terakhir saya, apakah yang saudari semua dapat daripada tim ini? Saya dapat daripada klinik ni saya dapat mengeratkan hubungan silaturahim bersama pemain-pemain yang ada di sini. Selain itu, saya juga rasa lebih bersemangat untuk bermain permainan ini. Betul-betul lah. Kita dapat belajar perkara-perkara yang baru. Kita boleh belajar cara pitcher, catcher dan sebagainya. Terima kasih saudari semua. Terima kasih. Bye.